bangang ni tentera. Tentera, dia lain. Tu pun ada juga sokong dia orang ni. Dia bangang ni tentera. Saya nak beda sikit lah pasal Menteri Malaysia ini, Datuk Seri Anwar, dibidaskan tentera bangang. Sepatutnya menteri-menteri seperti ini tak boleh dipakai. Kita hormati tentera-tentera kita di seluruh Malaysia ini. Mereka sanggup berkorban nyawa di dalam mutar maupun di mana saja. Tapi hari ini Anwar sanggup berani cakap macam itu tentera. Tentera bangang. Apa yang bangang? Dia sendiri yang bangang. Bodoh bahkan dah mampus. Cakap dengan tentera kena hormat sikit. Kena fikir sebelum nak bercakap. Nama menteri, loncat sana, loncat sini. Tetapi akhir dari menteri, kau pula keluar kata-kata macam ni dengan tentera. Ada patut kau cakap macam ni? Kau kena hormati tentera-tentera kita, veteran-veteran kita yang sekian lama mereka memperjuangkan tanah air kita. Kenapa Menteri PM ni cakap macam tu? Buatlah kerja sendiri. Kau jadi menteri itu sampai selama-lama boleh kau jadi menteri ke? Sampai selama-lama orang panggil kau menteri? Tak ada. Suatu hari orang panggil kau pakcik juga. Jangan cakap macam tu tentera lain kali orang marah ni. Kami marah ni cakap macam tu. Apa masalah tentera dengan PMBAK? Dah lah scam duit 200 juta. Lepas tu hilang habis macam tu. Lepas tu marah lagi tentera. Tak hormat langsung. Kalau dekat dia, pedal cukup orang macam ni. Nama dia menteri, tak pernah sedengar menteri lain-lain cerita macam ni. Baru hari ini menteri kita Ibrahim Anwar ni sanggup bercakap macam tu tentera. Dia fikir apa dia ni kuat sangat. Keram betul lah. Cakap tak cuba bikin. Cakap kena berfikir sedalam-dalamnya. Tentera Malaysia berapa ribu tentera Malaysia ni. Kau ingat sikit tentera Malaysia, veteran-veteran kita yang besar. Kau boleh cakap macam tu. Kau tak hormat langsung dengan tentera-tentera sekarang ini yang lama. Fikirlah nak bercakap pun fikir lebih jauh lagi. Jangan fikir pakai kat lutut. Geram betul lah aku lah.